Isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang melibatkan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung kontroversi penghinaan terhadap Al-Quran. Dalam suasana emosi rakyat yang masih memuncak, satu perkataan yang disebut telah mencetuskan perdebatan panjang, iaitu melalak. Pelakon Nadia Bryan antara yang tampil memberikan pandangan secara terbuka. Pada awalnya, Nadia sendiri mengakui dia kurang bersetuju dengan penggunaan perkataan tersebut oleh seorang Perdana Menteri, apatah lagi ketika rakyat sedang marah dan sensitif dengan isu melibatkan kitab suci. Katanya, sebagai pemimpin utama negara, setiap perkataan membawa berat dan makna yang besar. Jadi, bila perkataan itu digunakan, ia mudah disalah tafsir dan mengundang rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat. Namun, selepas menerima beberapa penjelasan daripada rakan-rakan di Threads, Nadia mula melihat kenyataan itu dari sudut yang lebih menyeluruh. Menurutnya, mungkin kenyataan tersebut tidak ditujukan kepada semua rakyat yang marah, tetapi lebih kepada golongan tertentu yang hanya bersuara tanpa mengambil tindakan sewajarnya, golongan yang sekadar melemparkan komen kosong tanpa usaha untuk menyelesaikan isu. Bagi Nadia, konteks penuh kenyataan itu penting. Jika dipetik secara berasingan, memang mudah menimbulkan persepsi yang mengelirukan. Tetapi jika difahami secara keseluruhan, maksudnya mungkin berbeza daripada apa yang disangka pada awalnya. Dalam masa yang sama, Nadia tetap tegas dalam pendiriannya terhadap isu penghinaan Al-Quran. Dia berharap individu yang terlibat dalam perbuatan biadab tersebut dikenakan tindakan tegas oleh pihak berkuasa. Baginya, soal menghina agama bukan perkara kecil dan tidak wajar dipandang ringan. Kenyataan Perdana Menteri itu sebelum ini memang mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan netizen. Ada yang mempertahankan, ada juga yang mengkritik. Perkataan yang digunakan menjadi fokus utama sehingga isi sebenar perbincangan hampir tenggelam. Dalam situasi seperti ini, mungkin persoalannya bukan sekadar tentang satu perkataan, tetapi bagaimana kita memilih untuk memahami sesuatu kenyataan. Adakah kita menilai berdasarkan putungan pendek yang tular atau cuba melihat keseluruhan konteks sebelum membuat kesimpulan? Apa pandangan awak tentang isu ini? Adakah pemimpin perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata atau masyarakat juga perlu lebih adil dalam menilai maksud sebenar sesuatu kenyataan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.